Lawatan yang dibuat oleh Presiden Xi Jinping ke Southeast Asia ni kan, ini dalam international relations, Saibah pun dalam bidang sama kan. Ini part of apa yang dipanggil sebagai part of charm offensive. Apa dia? Charm offensive. Charm? Ya, nak menarik negara-negara sekitar yang sekeliling ni dengan cara yang lembut. Okey. Ya, bukannya kau hantar tentera perang ke apa, bukan. Takluk dia, tidak. Tapi dengan cara menawan hati minda dan juga hati negara-negara ni. Okey. Itu yang menyebabkan Xi Jinping membuat lawatan di Southeast Asia. China dia kena buat macam tu. Dia kena dapatkan ramai kawan, bermain lawan. Dan kalau nak komen sedikit lah, kalau boleh, ini masalah dia dengan US. Sebab US dia buat lawan. Okey. Bila dia lancarkan macam tarif tu kan, Tarif dia menyebabkan orang jadi tawar hati. Kawan dia pun dia makan. Ya, dia bukannya isu dia negara Asia Tenggara ni tilting toward China, tidak.